kita sekarang berada di Makedonia City, pekan dia. Ni di antara patung-patung ya, apa tu, sejarah lah. Kemerdekaan dia. Sana pun ada, dan juga sana pintu gerbang macam dekat apa tu, dekat Laos yang kita pergi hari tu. Sekejap pintu gerbang dia. Then ini aku tak pasti siapa, tapi dekat dengan bangunan kerajaan dia lah. Mungkin salah seorang tokoh yang top jugalah dekat Makedonia ni. Sini banyak monumen-monumen yang bersejarah. Aku tengok ada tahun 1650, 15 lebih. Ni semua patung-patung bersejarah dia lah. Aku tak tahu siapa lah, boleh google lah. Ini pun sama, ini pun sama. Dan yang paling penting aku nak ambil gambar dekat sini, dekat dia punya pintu gerbang sih. Pintu gerbang dia lah bawah. Sana tu apa tu, Mother Teresa punya patung. Apa dia? Daripada tadi aku nak ambil video bas ni, model bas ni. Dia nampak macam vintage lah. Ya, fish magnet. Okey. Kita sekarang ni dekat rumah Mother Teresa untuk apa tu, penganut agama Kristian. Mother Teresa ni very apa, bersejarah lah. Dia rasanya yang dapat Nobel. Tengok sekeliling rumah Mother Teresa. Aku tak tahu ni rumah betul dia ke ataupun replika dia je. Okey, kita tour sekeliling kawasan ni. Tak tahu boleh masuk ke tak. Boleh kot Depan ni church. Nampak church. Oh, church ni tengah bosor air kot. Tak siap lagi. Oh, yelah, tengah nak buat. Mungkin sempena untuk mengingati Mother Teresa punya pengorbanan dia untuk agama je lah. Aku rasa lah. Tak sure lah. Aku ni banyak main rasa-rasa je. So korang boleh google lah tengok Tapi inilah sekeliling rumah dia, rumah Mother Teresa ni. Ataupun ni ialah tugu peringatan untuk Mother Teresa, I think lah. Mungkin juga. Tak tahu atas ni boleh naik, tak boleh naik. Ni dalam dia, dalam kawasan ni. Depan tu lah bridge dia. Sini, come sini.
siapakah ini? Alexander katanya. Tak tahu lah, tak tahu. My dear, we're still goodbye. But as long as you love me so, let it snow, let it snow. Hey, that's so high. Oh, sorry. When we finally kiss goodnight. Hah? You show me tattoo. Wake up to reality. But each time that I do, just the thought of you makes me stop before I begin. Kita sekarang ni dekat Skopje punya town. Ni lah yang tempat-tempat yang orang selalu datang lah. Yang ambil apa tu, gambar yang, dan juga apa tu, bearer-bearer lah. Ni jambatan dia, jambatan di Makedonia. Tengok tu orang tu main tu. Banyak artis-artis jalanan. Yes, yes, yes. These are taking beans in the other side, All Bazaar. Fire. Ray-Ban? Wow.
Pasha Mosque, Masjid Pasha. Masjid ni dibina pada tahun 1937. Masjid Pasha ni satu-satunya masjid yang berada dekat apa nama ni, Montenegro ni, tengah pekan ni. Air sini boleh minum. Ni adalah dia punya kisah yang dekat sculpture. Sini baru pukul 4 lebih, tapi dah gelap dah. Dah gelap dah. 4 petang, 4.18 petang, tapi dah gelap. Kita nak pergi dia punya kisah ni, nak lawat sekejap. Biasa tengok dalam filem je. Kalau ni datang dekat dia punya apa, pertahanan dia, kubu pertahanan. But cannot see lah. Dah gelap dan sejuk sangat. Sangat-sangat sejuk, ya Allah. Masjid tu. Kita nak masuk kat dalam ni, rupanya pukul 4 dah tutup. Sekarang ni pukul 4.20. 4.20 gelap lah tengok. Matahari dah turun dah. Yang nak masuk dalam kisah tu tutup dah pula. Alamak. Okay lah. Ni daripada atas pemandangan kawasan bandar dia sana tu ialah stadium. Nampak tak? Stadium Skopje tu. Dah macam stadium Shah Alam bentuk dia. Cantik kan? Dah malam dah. Pukul 4 lebih. Belum pukul 5 lagi. Tapi gelap gulita dah. Lampu tu tak banyak buka. Ni kalau penuh lampu ni, kalau kat China ni rasanya penuh dengan lampu ni. Okay. Jom kita tengok keadaan dia pada waktu malam macam mana dekat jambatan dia. Malam sekitar Makedonia. Okay, kita sekarang ni melalui jambatan dia yang banyak orang lalu tu lah. Aku bawa sejarah ni kurang pandai sikit. So nanti aku google lah. Patutnya sebelum datang aku google dah baca, tapi lupa lah. Nanti aku tulis lah kalau aku ingat. Tapi ni dah sekitar kawasan dia lah. Malam pun tak adalah nampak macam ramai orang tengok. Kalau ada pun mungkin untuk pelancong je. Padahal hari ni hari Ahad ni. Ahad pun tengok macam tak. Kalau kat KL ni dah penuh lah. Jalan pun sesak-sesak. Mungkin orang tempatan dia tak mari kat sini rasanya. Rasanya lah. Pekan dia pun tak adalah jam sangat. Okey lah. Inilah dia tapak rumah Mother Teresa dilahirkan. Ini tapak rumah dia. Yang tadi tu, oh ni lah kan, mana tadi? Ni eh? Oh tadi tu rumah apa? Yang ni tapak rumah dia. Okey, jom. Ni kot, ni kawasan tapak rumah dia ni. Bekas dia ni. Yalah ni lah rumah kelahiran ni. Malam ni kita nak makan burger kat sini. Burger ni halal. Halal food. Tadi dah confirm dah. Burger King tu pun halal. Kita tanya. So diorang nak makan burger. Nak tengok dia punya harga berapa. Berapa?
Nah, ni burger-burger dia. Berapa RM17? RM17 contoh. Okey lah contoh. Okey. Ya ni lah. Okay, 70 den, 170 den. Okey lah. Itu saja daripada Makedonia. Esok kita nak gerak ke Kosovo. Sehingga jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum. Salam dari Makedonia, Skopje. Bye.